Morning. Hari ni aku nak test Honor Watch 4 Ultra. Kita pergi naik bukit. Bukit ni tak adalah tinggi mana. Dia ada dekat Cerating. Katanya lebih kurang dalam 10 atau 20 minit saja untuk naik. Tapi dekat puncak tu lawa. Kita boleh ambil gambar. Jadi untuk fitness aku akan pakai Honor Watch 4 Ultra. Kalau korang nak tengok, stay tune. Jom kita pergi sana. Kita pun dah sampai. So dekat situ ada tulis tempat naik. Inilah tempat naik dia. Dan kita akan test Honor Watch 4 Ultra untuk naik bukit. Dan aku akan pakai benda ni sekali. Kita nak record POV. Macam nice sikit kan. So jadi bolehlah tunjuk dua-dua tangan aku. Tu tempat naik bukit. So ini dia Honor Watch 4 Ultra. Dan kita nak start aktiviti. Kita akan ambil hike. Start the workout. Sebenarnya aku dah lama sangat tak daki bukit. So baru naik dia semput weh. Tu view dia. Honor Watch 4 Ultra. Jom. Ui, agak cerun jugalah bukit dia. Dia kata sabar. Sebab ini cubaan. Serius lah. Ni kau tengok bawah tu. Cerun gila. Jom sambung. Kita dah daki selama 7 minit pada jarak 0.21 km. Tu nampak? Dia siap ada heart rate kat situ. Jom, kita sambung jalan lagi. Jadi betul lah. Dia tak sampai 10 minit pun. Jadi kita dah sampai. Tu nampak view dia. Nampak nice gila. So kita dah sampai. Sekarang masa untuk bayar tiket. Kalau tak silap RM5 dewasa, RM3 kanak-kanak. So dia bagi pass ni. Sebab sekejap lagi kita nak naik tu. Tu sana. Dengan kat bawah tu ada satu buai. Tu buai tu. Jadi kita akan naik lah. Sebab dia ada giliran. Kita nombor 6. Ni tadi nombor 4 elok. 4, 5, lepas tu 6. Sekarang kita nak pergi main buai ni. Jadi jom lah. Dia agak mencabar sikit lah. Sebab cerun gila weh. Tu. So kalau hayun ui, cantik view siut. Cantik view dia. So kita akan naik benda tu. Korang tengok view dia. Memang nice gila lah. Belah sana ada laut. Belah sini ada bukit sikit. Lepas tu laut juga lah. Memang nice lah. So bila kita dah selesai, kita turun dulu. Semua dah settle. Jadi kita akan turun. Dekat sini korang boleh main buai yang ni. Nampak tu. Dia hayun. Lepas tu sana. Lepas tu dekat ujung sana ada satu lagi buai kecil. Ada tu buai kecil. Dekat sini ada 3 benda yang korang boleh main. Selain daripada tu ada flying fox juga. Cuma aku tak pasti flying fox tu dah buka ke belum ke, ataupun pernah dibuka dan tutup ke. Sebab dia punya peralatan ada, cumanya dekat kawasan tu macam tak terjaga. Sama ada pernah ada dan dibiarkan ataupun dia baru nak buat. Jadi sekarang jomlah kita turun ke bawah. Untuk turun, kita pakai walking saja. Okay, jom. Kita turun. So, ini adalah pemandangan di Sea Forest and Hill. So dekat sini jalan dia rata sikit berbanding yang tadi. Mula dia
curam. Lepas tu dia kata, kemudian dia mendakilah. Kat sini korang kena hati-hati, nampak ni. Dia punya besi terkeluar tu. Jadi hati-hati lah. Bila kayu dah tak ada, itu. Weh, semut berkawan satu-satu hurrah. Okay, kita pun dah sampai ke bawah. Jadi ini saja untuk video kita naik Sea Forest and Hill bersama owner Watch 5 Ultra. Aku terlupa nak tutup dia. So kita perlu hold lama button ni. Workout ended. Workout ended. Dah siap.